Hello guys, apa khabar? Lama tak buat video. Hari ni saya nak kongsikan sedikit ilmu. Ilmu. Ah, Kaki saya adalah merkah ya, merkah. Saya panggil merkah lah. Merkah ya. Memang teruk merkah dia. Masa tu saya balik kampung, saya bercerita lah dengan makcik-makcik kat kampung pasal kaki merkah ni, apa ubatnya. Saya kata saya dah pernah beli ubat, tapi tidak meyakinkan ubat untuk merkah kaki ya. Memang banyak ya. Memang dah bertahun ya. Ni ada sikit. Lepas tu makcik tu kata, apa susah sangat? Tak payah beli ubat, dia kata. Kalau rumah awak ada simen, simen yang dimasukkan, simen kasar seperti inilah. Simen yang kasar seperti ni atau yang diplaster ya. Yang diplaster dia tak licin lah, dia masih kasar macam ni. Makcik tu kata, masa awak mandi tu, awak sagatlah kaki tumit yang merkah tu dekat simen macam ni ya. Awak gosok, awak sagat. Lepas tu balik tu, saya pun cuba buat sambil mandi. Sebab masa kita mandi tu, kulit kaki kita akan jadi lembut. Dia akan jadi lembut. Jadi saya pun ikutlah macam makcik tu cakap. Tak sampai 2 minit terus hilang ya. Tak sampai 2 minit terus hilang. Tengok, adalah sikit. Bukan hilang terus, ada. Tapi kalau saya rajin gosok, mesti dah hilang. Tapi ni kulit kaki untuk orang kampung je lah, yang agak tebal. Kalau orang bandar mungkin mungkin nipis, mungkin tak boleh digosok dekat batu macam ni ya. Tapi kalau untuk orang kampung macam kami, kulit kaki ni agak tebal, tak ada masalah ya. Tak sampai 2 minit dah terus hilang. Saya merkah ni dah 2-3 tahun tak pernah hilang ya. Gara-gara ikut cakap makcik tu, sagat dekat batu macam ni, semasa mandi ya, kena air lembut, terus hilang. Ni saya sudah buat ya. Satu kali buat terus hilang. Ada sikit kat sini. Apa-apa pun memang cepat mujarab. Mana yang nak mencuba tu boleh cubalah. Mana yang tak nak mencuba tu tak payahlah. Mungkin batu ni terlalu kasar atau kulit terlalu nipis. Nanti gosok punya gosok jadi pedih ya. Tapi saya macam saya katakan tadi, kulit orang kampung agak tebal ya. Jadi tidak nipis dan tidak sakit dan tidak pedih ya. Apa-apa pun mana yang nak mencuba tu, selamat mencuba. Okay, bye-bye.